Ayam saya nak ni kak, boleh? Yes. Cik Kak Fai. Isteri saya guys, dia kata nak makan satu, saya makan dua. Dah kepala pening, masuk mandi, buka masjid. Lepas tu nak bertolak ke Cerate. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, Assalamualaikum. Mood Syawal masih on. Okey korang, hari ni hari raya ketiga. Alhamdulillah masih diberikan kesihatan, kelapangan masa sayang, Ya. untuk kita ziarah menziarahi sewaktu Aidilfitri. Dan hari raya ketiga, cuba teka kita orang kat mana. Cik tak payah teka lah, kita orang dekat Kelantan. Tiba sampai kita orang dekat Kelantan. Actually habis je baraat semalam, kita orang rest kejap. Kemudian pukul 2 pagi macam tu kita orang bertolak ke Kelantan. So kita orang sampai ke Kelantan, and then as for now, first kita orang nak pergi ke kenduri adik ipar punya adik dekat Tumpat. So wedding dia ada jemput backwash. So kita orang datang lah sebagai orang kata memenuhi jemputan lah, kan? Kita orang gerak dari Tanjung Karang malam tu dah pukul 2 pagi. Betul? Belum rehat lagi. Belum rehat lagi. Sekarang dah pukul 3:30 petang. Tukar baju mandi ada, juga. ada benda yang kita orang tak tunjuk, tapi yang kita boleh cerita adalah kita mandi pun bagi tadi kat masjid, gosok gigi pun kat masjid. So Mandi baru ni dah mandi kat masjid. ini baru betul-betul beraya. So macam inilah jalan dekat Kelantan ni. Masa raya hanya orang Kelantan dan yang berkahwin dengan orang Kelantan je lah tahu macam mana. Macam ni normal tau. Macam ni normal. Okey, jangan begini. Jalan kereta api lagi. Bersimpang siur, lepas tu jalan yang sempit-sempit ni normal. Kan kakak kan? So nanti kita orang nak pergi rumah Cik Atifah lah. Atifah dan Muhammad, pasangan dia Muhammad, ni belah Muhammad lah, adik dia berkahwin. So let's go sayang, let's go. Sempit macam ni So normal guys. Hanya yang beraya di Kelantan saja yang tahu lah nikmatnya beraya di Kelantan. Khairul Amin kami buat jadi. Keadaan dia macam ni guys. Salah tak kereta saya yang Salah sikit lah. Ni ranting-ranting tak tahu apa jadi. So macam tu keadaan dia guys. Demi nak beraya macam tu guys. Sampai ada yang keluar guys. So untuk korang yang membawa kenderaan, berhati-hati. Lepas tu biar lambat asal selamat lah. Betul tak? Kan, daripada kita nak rasi-rasi, nanti yang apa-apa jadi susah kan. Elok kita beraya dengan tawa gembira, kan jadi menangis-nangis pula, tak syok kan. kepala dia. Jangan. Kalau dia lepas. Tengok kita. Kakak tengok kan, kakak tengok kan. Kakak tengok kakak lepas tak? Kereta kita lepas tak? Rapatnya. Dapat pegang? Dapat. Yeay. Dapat je kakak. Yes. Cik Kak Fai. Resha. Si Daddy. Yes. Kita pun record. Scary. Cuaca panas doh. Kita orang dekat rumah adik ipar, dia punya family lah. Datuk Cik Lah, ada majlis kenduri backwash sikit. Kita orang datang waktu petang sebenarnya. So cuaca pun dah tak berapa panas, and then orang pun dah tak berapa ramai. Tapi still ada orang lagi. Tuan rumah penat daripada kau Mat? Start daripada 8.30 pagi dah start. Tadi pukul 3.30 baru dapat makan nasi. Dah Mau tidur belum? makan hari ni belum. Cik Ati dah tidur belum? Dah tidurkan anak belum? Tadi nampak bengkak mata dia dekat Anak dia tak nak tidur lagi. Oh, mak je dah tidur. saya dan Tak mata kejap. Cabut tak jenteng. So kita orang makan makanan kenduri pula. Selepas hari pertama, hari kedua makan lemang, makan rendang. So kita makan lauk kenduri pula. Daging kari guys. Kita semua Kakak makan apa? makan nasi dengan daging.
So kita boleh assume hari ni kita dapat pergi 2 rumah je kot. Memang plan ada nak pergi 2-3 biji rumah lagi, tapi sebab hari ni pun baru sampai, and then terus kita tak balik daripada tempat penginapan lagi. So nak balik ke homestay lah untuk lepak-lepak. Jadi kita orang cadang nak check in, tapi Abang Ipar ajak duduk dekat homestay sekali dengan dorang. So tak apalah, kita stay sekali lah. So bila sampai Kelantan, wife aku mesti akan beli. Dia akan cari etok dekat tepi jalan ni yang mana ada. Habis dah? Oh habiskan ke? Oh, berapa ringgit satu? 3? Oh beli berapa? Ya, baru balik back war. Makan tiang lagi. Terima kasih bang, sama ya. Ya. Ni sejenis makanan laut etok. Nak bagi yang lebih, bang. Berapa yang sebenarnya? Ha? Yang saya. Oh dia memang suka. Terima kasih. Moga murah rezeki bang. Baik, terima kasih bang. Oh kedai bagi nak tutup dah. Kita orang terakhir dia bagi je semua. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Kita teruskan nak pergi ke homestay. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, isteri saya beli, tak ada nak sampai homestay terus makan. Isteri saya guys, dia kata nak makan satu, saya makan 2. Saya tak tahu apa maksud satu lah. Mungkin satu plastik ke atau satu biji kerang etok ni ke. Macam tu lah guys. Dia dah pakai sarung tangan. Yang cuba ajar yang kau viewer macam mana cara nak buka. Cuba jangan buy pro. Alamak, saya tak tahu lah. Okay, macam mana cara yang biasa awak buka? Dia boleh macam kerak kat belakang ni. Kepelkan. Nanti dia terbuka lah. Actually aku mental aku koyak hari ni. Hari ni drive memang daripada pagi. Kena tukar drive wife drive. Lepas tu aku memang mental dah koyak kat sebenarnya sebab tak dapat tidur yang proper. Tidur pun terkejut, bangun terkejut. Dah kepala pening, langsung mandi, buka masjid. Sila aku dah koyak kat ni. Jarak perjalanan sebenarnya 11 km je, tapi jam 20 minit. Aku tak faham kenapa boleh jam. Katanya macam ni lah. Mental kat ni dengan jalan tak ada lampu macam ni lah. Aku agak claustrophobic sikit. Untuk ni dalam perjalanan aku nak menuju ke homestay daripada Pasir Mas Lati lah macam tu. So memang agak jam lah kat depan ni. Sebenarnya hari ni pun tak dapat makan makanan yang proper lagi. Sakit badan, mental lah koyak macam ni. Mental koyak sikit lah. Kita kan drive sama-sama. Tak dapat tidur yang sakit badan. Semalam penat baraan lagi. Memang koyak. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni merupakan hari Selasa. Kita orang dekat Kelantan. Pagi ni kita orang nak pergi ke Rantau Panjang. Kita nak pergi ke Rantau Panjang ni tak cari apa? Macam ni, kita tanya yang lebih pakar. Breakfast dengan apa dah? Baju tidur ke? Baju tidur kot. Malam tadi kita orang, aku agak barai. Maafkanlah apa yang berlaku dalam recording video tu. So kita orang, aku dah okey sikit. Rasa tapi sikit badan pun ada lagi lah. Cuma dah okey sikit. And then mood pun okey. So kita nak pergi awal pagi ni, nak pergi ke Rantau Panjang. Lepas tu nak bertolak ke Cerating. Cerating ni memang kita orang nak jadikan satu budaya tradisi kita orang lah. Bila bertolak daripada Kelantan balik nak ke KL, so kita orang akan singgah sekejap for one night lah dekat Cerating untuk reskan badan. Tapi sebelum kita nak ke Cerating ni, korang kena tengok dulu perjalanan kita orang dekat Rantau Panjang ni macam mana. So cuaca pun baik, Alhamdulillah. Nampak awan yang biru kan, kenderaan pun belum lagi ramai. Okay, kita antara yang awal lah kot. Okay, jom kita ke Rantau Panjang, Kelantan. Oh tak berhenti dah. Kita nak sampai ke kompleks SQS Rantau Panjang. Tapi kita tak pergi lah, kita masuk ke zon bebas cukai Rantau Panjang. Keadaan yang lengang dekat zon bebas cukai Rantau Panjang. Ni keadaan dia Rantau Panjang yang terkini. So memang lenggang. Even waktu hari raya pun
Kalau korang boleh tengok lah ni keadaan dia. Even ada kedai untuk disewa So di manakah industri pelancongan kita, di manakah kompleks rantau panjang yang zon bebas cukai yang menjadi kegilaan masyarakat Malaysia satu dulu. Aku ingat dulu memang ada makcik-makcik daripada kampung yang naik bas datang ke rantau panjang ni semata-mata nak membeli belah di sini kan. Ataupun kita datang awal. Tapi nak kata awal, kita datang 9.30 pagi tau. Kita datang 9.30 pagi. Cari makan lah. Nasi sup ke. Harap kedai semakin banyak yang dibuka dan adalah rezeki untuk kita bagi kepada peniaga-peniaga kat sini. Kita pernah datang ke sini kan? Dan kita masih gunakan Lepas kita orang ronda-ronda, Wah decide dia ada satu nak makan kedai ni lah. Ada satu kedai depan. Sedap ke tak sedap aku tak pasti, tapi kita tengok dulu macam mana. Baru dah datang dah, kita nak pergi makan. Tengok ada kedai ni ada jual cakul. Pagi ni mostly banyak kita luar yang datang. Makan sini boleh Samping ke plastik boleh? Oh boleh. Makan, nak bubur. Pulut ayam ada tak? Ada. Nasi saja. Nasi komak. Makan dah. Dua lah nasi komok. Nasi daging ada tak? Daging tak ada. Daging bro, ayamnya? Ayam saya nak ni kak. Boleh? Saya tak nak ayam. Dia nak ayam. Ambil ayam tak apa. Dia buat biasa je. Nanti dia mami makan ayam awak. Kita order nasi komok dua. Kerang, kecil dia. Nak mana? Nak salad tak? Nak saya? Beli situ. Nanti mami dia makan. Makan sekali dengan mami deh. Air order sini kak. Awak nak air apa yang? Ada gula? Take out bank dua. Satu tak ada gula. Satu lagi kurang gula. Satu lagi Milo ais. Belakang boleh lada. Tak ayam mentah. Apa-apa. Belakang boleh lada. Bayar terus ke kak? Boleh tak apalah makan dulu. Makan dulu Kalau dah nak tambah mari tambah. Okey. Makan berkenyang-kenyang dulu baru tidur tak apa. Okey boleh. Terima kasih. So kita makan dulu. So kakak makan nasi komok, lauk ayam. Daddy pun makan nasi komok, lauk ayam. Mami je makan nasi kerabu, lauk ayam juga. So inilah sarapan kita orang dekat Kelantan Rantau Panjang. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Alhamdulillah makan dia pun sedap. Nasi komok tu betul-betul rasa. Kemudian nasi kerabu saya tak makan. Cuma nak order teh o ais tu kena order kurang manis. Kalau order yang manis sangat, memang berbahaya. Mari bila Semalam. Kau rumah sebelah lain ni? Ayah saya. Rumah ayah di Rumah saya dah alik mana? Bangusto. Oh, Bangusto. Bangusto, lalu Bangusto. Bangusto. Oh, kat masjid. Oh, kita duduk dalam tu je. Mana? Buat dalam tu je. Gitu, duduk ala lumpur mana lah. Kau ni pagi-pagi makan. Jeng kuat. Kita jeng kuat. So lah tu. Kita orang tua ni nak kecek dengan emo. Terus wajib Assalamualaikum. Salah. Sonok sebab dapat bercakap dengan lokal lah. Cuma yelah ada rasa offended sikit lah sebab saya tak pandai sangat cakap luar ni kan. So kita masuk kereta balik sebab senang untuk wife. Sebab dia nak pergi yang dekat tempat jual-jual kat Rantau Panjang sana tu. Better macam tu lah. Jom, let's go. So kita dah dekat Bazar Haji Ibrahim, tapi mostly banyak kedai tak buka lagi. Nanti kita orang tengok lah apa yang kita orang boleh dapat. Mana tahu ada rezeki kedai-kedai kat sini. Okay. So macam yang korang nampak, baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 5 kedai yang buka. Siapa? 4, 5. Kalau yang ni apa beza dia? Oh, dia lagi elok yang cotton lah. Ada je orang pakai. Cakap tak apalah kak. Nanti kita jalan dulu dah. Okay, tak apa. Ada design ni siapa? Wife dah kata nak beli Toto sebab Toto yang dekat rumah kita orang tu dah lama sangat. So kalau ada yang datang nak tidur ke apa ke, so selesa sikit lah.
So ini dia guys, Toto yang kita dapat beli. Total harga 50. Dulu 35 je. Harga RM50, tapi tak tahulah sama ada harga kena tipu ke, harga musim raya ke. Tapi korang nilai sendirilah. Okay. Mak kau bonnet tak muat lah. Kau sempat lagi ke? Meja kotor kan. Taruh kat belah depan. So guys, bonnet dah penuh guys. So kita letak dekat sini. Settle beli Toto, kita nak explore lain. Actually kakak tu tadi kata ada kedai yang dah buka lah. Tapi tak tahu buka pukul berapa. Dan ada juga kedai yang tutup. Mungkin sebab ada yang buka open house, ada kedai-kedai yang buat open house dan sebagainya. Jadi mungkin itulah antara faktor yang jadi tak ramai yang buka lagi. Macam mana yang? Ha, kejap. Sitch. Ada yang jual macam ni lah, peniaga-peniaga street food dia orang. So kita nak cari aiskrim kat sepi ni kan rasa. Tepi ni rasa tu aiskrim kelapa ABI. So kita nak beli aiskrim kelapa ABI. Aiskrim kelapa ABI, Lok Ching ada aiskrim kelapa. Oh macam ni. Oh dalam lah sampai ke ketiak. Aiskrim kelapa. Dia kira yang ni berapa ringgit satu kak? 4, yang ni besar 4, 5, 6, 7. Oh dia ada pulut. Saya tak pernah makan macam ni. Dia ada pulut, ada roti, ada cendol, ada lai cikang, ada jagung. Lai cikang. Lai cikang. Slide the door. Lai cikang putih juga. Oh. Kau nak apa? Rasha nak Nak apa tu tengok. ringgit dapat 5. Kau nak apa yang? Produk yang dalam cheese tu mana ni? Ni ada cheese ke? Ada? Awak nak Belah apa? satu. Ni apa kak? Daging, ayam. Air susu. Wow, saya tak pernah. So inilah kejadiannya aiskrim Baba. Ada macam-macam rasa, macam-macam flavor. Wow, sedap dah ni. Cara ni aiskrim dia. Nampak tak? Nampak tak korang? Ni aiskrim dia. Kejadian dia. Yes. Wow. Sayang, sedap. Aiskrim Baba. Aiskrim big color. Kakak memang ada campur siam-siam ke tak ada? Kakak. Oh memang Kelantan lah dia. Isteri saya pun Kelantan juga. Oh, sedap kan? Pak ya. Okey. Aiskrim Baba. Kalau datang Rantau Panjang bolehlah makan aiskrim Baba. Selain daripada baju, Toto yang mana korang boleh beli ke apa ke, try cuba aiskrim Baba. Banyak. RM4 je. Betul? Kalau kat KL tak dapat ni RM4. Sedap ke tak sedap? Sedap. Rasa kelapa. Buka pukul berapa sampai bila kak? Buka pukul 9.10 kita buka dah. Sampai pukul berapa? Hari ke 7 balik. 7 lah. Ya, kita 7. Pukul 9 lebih ya. Setiap hari buka apa? Tak tentu lah. Oh. Kalau rata buka. Oh. Sekarang tak ada orang Oh ya ke? Okay, korang patut datang makan. Berhadapan dengan NJ Batik Eksklusif Maidin. Maidin. Oh, berhadapan dengan Maidin. Maidin sana, ni kedai dia. Kita nak settle shopping dekat Rantau Panjang. So it's time to go dekat Cerating pula. Sekarang pukul apa yang? Pukul 11.30 baru nampak ke kedai yang ada dekat sini baru dibuka. So mungkin waktu operation hour dia tengah hari kot. Dan kereta pun dah start banyak. Cuma compare dulu dengan sekarang, dulu lagi banyak lah kan. Cuma ada banyak fasilitis awam lah. Dan ada surau pun ada juga untuk korang yang mana nak berehat ke. Pondok-pondok gazebo awam pun ada. So bolehlah jemput mewakili lah warga-warga Kelantan ni. Nak jemput korang datang ke Rantau Panjang lah. Kedai pun dah buka. So korang boleh datang lah ke sini. Rantau Panjang pula. Rantau Panjang betul lah. Dekat Rantau Panjang Kelantan. Okey, selesai sudah. Kita punya cuci mata sambil ada cari 2-3 barang sikit dekat Rantau Panjang ni. Yang kita dapat tadi Toto, tudung, kemudian adalah barang kemas sikit. Kemudian kita rasa local food dia, aiskrim Baba. Sekali lagi aku ingatkan, kalau korang ada masa kelapangan datang ke Rantau Panjang, jemput singgah ke aiskrim Baba tu. Dan kita orang beli Lok Ching juga untuk makan dalam kereta kan sayang. Kedai waktu sekarang baru 11.40 baru nampak banyak yang buka. Kita teruskan trip ke Cerating, Pahang. Kita dekat Terengganu dah kak. Kita orang ada 3 jam 54 minit lagi sebelum sampai ke
dah ada jalan yang tak clear lah. Kita orang tukar driver juga sekarang sebab wife aku drive juga sebab kita tadi mengantuk. Actually sekarang kita orang masih lagi meneruskan perjalanan ke Cerating. Dekat Setiu sekarang. Sepatutnya kan tadi arrival pukul 4.30, kemudian dia drag 5.30, 6.30, 7.30, sekarang 8.40 masa dia drag. Kita orang ada lagi 4 jam 33 minit atau 231 km untuk sampai ke Cerating. Hello guys, kita orang dah sampai dekat Raya Culat Chalet. So this is our room untuk malam ini. Assalamualaikum. So ni ada ruang TV, ada sofa macam biasa, ada katil je lah, double single sharing. Tapi nanti kita tengok workout macam mana. So ni dia punya toilet lah, simple, sweet and selesa. Tapi kita orang just nak mandi, nak rehat je untuk malam ni. Kita nak bawa masuk barang dulu. Hello guys, morning. So now kita orang nak pergi ke pantai dekat belakang hotel ni, pantai Cerating kot. So ya, alhamdulillah cuaca pun masih cerah lagi. Dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ni cuaca cerah sangat. Memang best lah untuk aktiviti-aktiviti outdoor ni. So inilah suasana di pantai Cerating. Air pada waktu pagi ni surut. Boleh jalan dekat dia punya tengah air ni. Itu yang best ni lah. Kita sebenarnya kat tengah laut ni. So air pun dah nak start pasang. Jom kita start mandi. Mandi laut. Dalam tak? Actually dah start ramai orang dah. Pegang mami kalau sakit. So 2, 3. Dah. Berenang. Macam dalam kolam. Pantai dia agak bersih. Lepas tu actually boleh sampai ke tengah-tengah ni pun masih lagi paras lutut sebenarnya. Cuma yelah mungkin bila air pasang lebih berbahaya lah kan. So kita mandi pantai. Now nak breakfast. Kita ada 2 voucher breakfast. Alhamdulillah makan pun dah selesai. So ni lah keadaan hotel dia. Sebenarnya simple je bilik dia, tak banyak pun. Untuk chalet lah. Harga dia pun dekat sini semalam kita dapat berapa ya? 280. Consider mahal tu. Buat raya tu 280. So okey lah. Kalau macam low season should be lagi murah lah kan. below 200 dia dapat. So kita orang dah habis breakfast, nak pack barang, nak rehat kejap before next destination. So guys, hari ni kita makan dekat Jamantori. Memang sepanjang cuti sekolah ni memang ramai sikit lah orang. So ni antara jari dia tu L4, L5, L6 4, 5, 6. Nak gabung sekali ke tak boleh? Kalau boleh. Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now we might never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. Alhamdulillah guys, after so long hours kita orang dah sampai dekat rumah. Sayang, how was the journey? Tak kena toilet. Tu lah, nak pergi toilet, sakit perut. Tadi silap jalan, masuk lalu kat jalan Karak Lama. Memang agak scary sikit lah, tapi alhamdulillah selamat tiba dekat rumah. Now masa untuk unpack barang lah daripada bonnet. Yang barang-barang kita selama kita orang seminggu lah ada dekat Tanjung Karang, kemudian ada travel kat Kelantan. So seminggu tak balik rumah guys.
Okay, tak tahu nak angkat yang macam mana dulu. Kita angkat yang kecil-kecil dulu. Okay, bye. Assalamualaikum korang. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa sayang, jangan lupa like dan subscribe. Thanks korang. Assalamualaikum.